Cara nak ke Jogja dari Malaysia, Part 1. Kalau korang plan nak ke Jogja dari Malaysia, cara paling senang ialah terus je ambil direct flight dari KLIA ke Yogyakarta International Airport. Ketemu sama turis yang mau aku kasih challenge. So here it is. Hi guys. Okay, where are you guys from? So we're from Malaysia. Okay, what is your name? I'm Mia. I'm Aina. Fahana. Aku akan kasih challenge buat kalian. Boleh spend Rp200.000 menggunakan kris antar negara. Kris antar negara. Hati-hati jalur 2 dari arah barat. Hati-hati jalur 2 dari arah barat. Segera masuk ke Guys, kita dah sampai. First time di Yogyakarta, orang Malaysia. Selamat pagi orang Indonesia. Astaga, hari itu seluruh warga Malaysia yang pertama kali menjejakkan kaki di Jogja langsung histeris tak bernafas bukan. Sebab takut, tapi sebab terlalu edan apa yang mereka lihat. Dari keluar pintu airport saja, suasana Jogja sudah bagi tamparan lembut, tapi padu ke jiwa. Udara tenang, rakyatnya ramah gila, dan semuanya terasa macam masuk dimensi lain. Ada yang sampai terdiam, ada yang senyum macam orang jatuh cinta, dan ada pula yang terus bilang, "Bro, aku tak mau balik dah. Ini tempat terlalu perfect." Dan ketika mereka melangkah ke Malioboro, boom, dunia terus berubah. Lampu jalan yang romantik, bau sate yang bikin iman goyang, suara musik jalanan yang bikin bulu roma. Berdiri semuanya, bercampur jadi satu. Pengalaman yang buat mereka hilang arah. Malaysia. Sekejap hilang dari otak. Yang ada hanya satu kata. Jogja ni edan. Sumpah, edan. Makin dalam mereka jelajah. Makin banyak kejutan lain. Orangnya baik sampai meresap ke hati. Budayanya hidup. Dan setiap sudut macam ada cerita magis yang menunggu untuk dicungkil. Malaysia yang datang sebagai pelancong kini berubah jadi manusia yang terperangkap oleh keindahan. Jogja bukan sekadar kota Jogja, adalah jebakan emosional. Hati-hati jalur 2 dari arah barat. Hati-hati jalur 2 dari arah barat. Segera masuk ke Guys, kita dah sampai. First time di Yogyakarta, orang Malaysia. Selamat pagi orang Indonesia. Kita dekat Pasar Senen. Hari ini kita akan pergi naik train pergi ke Yogyakarta. Jadi macam saya cakap, kita dalam misi untuk bergerak. Setiap 2 hari kita akan pergi ke daerah lain. Okay, train ni dikatakan dalam 7 ke 8 jam. Tapi tak apa guys, kita yang penting pengalaman. Duit boleh cari, pengalaman tak boleh beli guys. 7.35 tepat dia dah bertolak kita daripada Jakarta Pasar Senen pergi ke Yogyakarta. Alhamdulillah, jam 3.15 petang di Yogyakarta kita akhirnya sampai naik train. Agak rasa lama juga guys, tapi train dia overall selesa lah untuk ekonomi. Ada toilet, internet tak ada, meja pun tak ada, tapi dari segi orang kata keselesaan tu okey. First impression pertama kali di Yogyakarta, orang Malaysia datang sini, tengok suasana guys, nampak lebih boleh tarik nafas tenang. Sebab tak tahulah, mungkin macam vibe tu bila kita tengok kat sini macam chill, nampak macam cuaca mungkin mendung kot. Nampak chill lah. Jakarta tu nampak macam pack sangat lah. Ada ikan pari, ada ikan lele. Jadi Faris sekarang berada di Mangut Lele Mbok Marto. Faris pertama kali datang sini. Di mana nih? Ni kita dekat Jogja. Ikannya ikan lele. Okey. Aduh. Bisa? Oh, ada ikan parinya. Ikan parinya? Ikan pari. Tahu. Ini kuah. Itu Gudeg itu? Ya. Itu opor. Opor itu apa? Sup ya? Santan. Iya, kuah santan. Kuah santan. Ini kreceknya sini. Krecek Sambal sapi. krecek. Oh, krecek. Oh, oke. Ayo kita makan yuk. Dan pepaya mau nggak itu? Nggak usah, itu aja aku. Oke. Minumnya Udah pakai apa? kuahnya belum? Es teh, tinggal es teh, air mineral, teh botol. Aku mau es teh aja semanis. Teh manis. Abang ya bang? Ya. Iya, oke. Udah, ayo.
Yogyakarta. Hari ni orang Malaysia mau cuba masjid solat Jumaat di Masjid Sultani. Dia tulis di sini Governor. So saya punya rasa adalah ini kawasan kerajaan. Sebab tadi Polri ada cakap habis semayang kena keluar. So ini masjid dia. Okay, Masjid Sultani Indonesia. Oh, 9.45 semayang. Oh, okay. Pergi semayang. Kita tak tahu dekat sini ada khutbah ke tak. Adakah dia terus semayang? Hadirin jemaah salat Jumaat rahimahullah, sebelum khutbah dimulai, yang artinya sekiranya kami Allah menghendaki maka akan Bang, macam mana tahu Malaysia bang? Muka ke cara cakap? Cara cakap kan. Abang ni dah tahu Malaysia. Kita biasa sama orang Malaysia. Okay guys, hari ni kita sewa motor nak try. Orang Malaysia first time naik motor dekat Yogyakarta. Jangan risau, saya dekat sini dah ada helmet. So 100,000 satu hari. Kita try naik Vario Vano rental. Nak sewa motor Boleh? motor Vario. Vario 100 80. 24 jam. Ya. Vario. Boleh? Bisa pinjam dari Malaysia? Malaysia. Ya. Ini udah nyala. Okay. Start engine, crash. Okay, tu. 50. Ya. Inilah. Ni kita tengok banyak Honda Vario lah. Sebenarnya I pun teringin kat Malaysia nak beli Honda Vario ni. Kita mau isi minyak. Kita tak tahu guys. Dia ada tulis tu kamera motor Pertalite atau Pertamax motor. Kita main bantai je. Harap-harap betul lah. Kita nak isi minyak ni. 25 boleh bang? 25 Macam mana bang? Mau bukanya macam? Ke kiri. Okay guys, dah berjaya isi minyak. Jom kita tengok tank dia berapa sekarang. Tadi dekat 12 25,000. Hampir full tank. RM25,000 guys. Aku akan kasih challenge, boleh spend RM200,000 menggunakan kris antar negara. Kuis antara negara macam QR ke? Hai Sobat Rupiah, kali ini aku lagi ada di Periode Taman Jogja. Dan hari ini aku mau nyari turis buat aku kasih challenge, cobain pakai kris antar negara. Kira-kira ada yang mau gak ya? Yuk ikutin aku terus. Hari ini aku udah ketemu sama turis yang mau aku kasih challenge. So here it is, hi guys. Okay, where you guys from? So we're from Malaysia. Okay, what is your name? I'm Mia. I'm Aina. Fahana. Aku akan kasih challenge buat kalian. Boleh spend RM200,000 menggunakan kris antar negara. Kuis antara negara macam QR ke? Yes, betul. Nanti kalian boleh jajan apa aja. Waktunya 1 menit. You guys in for the challenge? Yes. So let's begin in 3, 2, 1. Come on, let's go. Run. Habis. Udah? Oke, langsung kita bayar. Let's go. Cara nak ke Jogja dari Malaysia, Part 1. Kalau korang plan nak ke Jogja dari Malaysia, cara paling senang ialah terus ambil direct flight dari KLIA ke Yogyakarta International Airport ataupun lebih dikenali sebagai YIA. AirAsia dengan Malaysia Airlines dua-dua ada penerbangan direct dan biasanya ambil masa lebih kurang 2 jam 30 minit je. Sampai je dekat YIA nanti, ada beberapa cara tau nak ke Bandar Jogja. Yang pertama, boleh naik bas Damri terus ke kawasan Malioboro. Ambil masa dalam 1 jam 15 minit. Yang kedua, boleh naik kereta api lapangan terbang terus je ke stesen Tugu. Dalam 40 ke 50 minit je. Nak yang paling mudah? Kalau korang dah tempah trip dengan kami,
kami akan terus jemput korang dekat airport dan jemput dengan senyuman. Welcome to Jogja. Ni ramai orang Malaysia sambung veterina ke Universiti Gajah Mada Yogyakarta, Indonesia. Apa yang best sangat ke universiti sana? Ijaz naik flight tak sampai 3 jam ke Yogyakarta. Ingatkan Jogja ni biasa-biasa je, rupanya best sangat. Bukan setakat kota ilmu tapi best juga jalan-jalan. Nak cari makanan pun tak susah, ada macam-macam pilihan dan semuanya murah-murah. Patutlah student Malaysia kat sini senang hati belajar. Sempatlah Ijaz makan-makan dengan student Malaysia kat sana malam tu. Kalau parents datang nak melawat pun sekaligus berdatang mencuti sekali kat sini. Berhampiran dengan universiti pun ada mall yang besar untuk cari keperluan. Jogja ni memang tempat kegemaran hiker sebab sini banyak gunung. Patutlah banyak kedai hiking tak jauh pun dari universiti. Kat sana Ijaz pergi fakulti veterina. Bila masuk diorang punya lab ada macam-macam haiwan yang real untuk dipelajari dan setiap semester memang dibekalkan haiwan yang baru untuk diuji kaji. Tak adalah sudah refer buku teks je kan, boring tu. Lagipun selain haiwan yang dah tak bernyawa, ada juga haiwan yang masih hidup untuk belajar pembiakan dan sebagainya. Selain tu, equipment dalam lab pun lengkap dan canggih. Yelah, UGM ni kan antara universiti yang top dekat Indonesia. Environment dan building fakulti pun setanding dengan universiti dekat Malaysia. Student Malaysia yang nak sambung vet dekat UGM tak perlu pening. Medic Proling Agency boleh tolong settlekan semua. Yelah, kat Malaysia ni kan intake untuk sambung vet limited. Kadang-kadang result cemerlang pun belum tentu dapat sambung vet kat Malaysia. Jadi boleh consider UGM sebagai pilihan universiti. Lagipun graduate dari UGM mendapat pengiktirafan untuk jadi doktor haiwan dekat Malaysia. Kadang-kadang ramai orang tak tahu. Ingatkan sambung belajar dekat Universiti Gajah Mada ni tak best. Susah nak cari makan lah, mundur lah. Padahal waktu je pergi sana, jalan daripada pagi sampai ke malam pun tak puas. Student Malaysia kat sana pun cakap best tau. Siapa nak sambung vet dekat sini bolehlah contact Medic Proling. Kalau nak pergi Jogja tapi tak tahu nak pergi mana, may I recommendkan tempat yang best dekat Jogja. First, Pantai Timah. Biru tau laut dia, cantik sangat-sangat. And kalau korang pergi sini, tolonglah naik gondola ni. Agak seram tapi cantik pemandangan dia. Next, Pantai Gumuk Pasir. Memang macam ala-ala padang pasir tau. Nak ke sini kena naik jeep. Boleh pilih package mana nak. Macam kita orang dia bawa dekat 4 tempat. Cantik sangat. Paling best bila dia bawa dekat tepi pantai dengan Pantai Gumuk Pasir ni. Ketiga, Hutan Pinus Bangunan. Masuk-masuk je sini kita orang memang macam terdiam, terpesona sebab cantik sangat tempat dia and sejuk sebab dipenuhi dengan pokok pine. Tiket masuk dalam RM1.70 je. Next, Bumi Merapi. Sesuai sangat kalau korang jenis suka ambil gambar sebab banyak pot OOTD yang cantik-cantik macam ala dekat Santorini, dekat Switzerland. And yang bestnya dekat sini ada mini zoo juga tau. Sebab Jogja terkenal dengan candi, korang boleh lawat Candi Ijo, candi yang tertinggi dekat Jogja. Next, Obelix Sea View. Tiket masuk dalam RM11 je. Banyak kafe-kafe cantik and pot untuk healing sebab dapat tengok pemandangan laut daripada atas ni, and pot untuk OOTD pun banyak juga. Lepas tu korang boleh juga pergi lava tour dekat Gunung Merapi. Yang ni kena naik jeep untuk ke sana. Nanti korang akan dibawa juga dekat bunker Kali Aden. So korang boleh tengoklah dalam bunker tu macam mana. And nanti supir jeep akan tanya nak dia bawa jeep masuk dalam air ni ke atau tidak. By the way, kalau korang ke Jogja memang better korang hire je dengan supir sebab tempat dekat sini mostly jauh-jauh tau. So nak senangkan diri better ambil je supir. Kalau korang nak cari yang trusted, I sangat recommend untuk korang ambil je supir dengan ejen yang I ambil hari tu. Sebab ni kali kedua I ke Indonesia dengan diorang tau. Sebelum ni ke Bandung pun dengan diorang. So kalau korang nak nombor diorang, I letak dekat sini siap-siap, okay? Nanti kita keliling Jogja ya. Pagi kita ke Mangunan, siangnya makan sate kelatak Mak Adi, sorenya sunsetan di Shoka Bukit Senja, dan malamnya kita jalan-jalan ke Malioboro. Hari ni yang nak bawa korang travel ke Yogyakarta dalam masa 3 minit. Mula-mula korang terbang daripada KLIA ke Adit Sucipto International Airport, Yogyakarta. Sampai je ejen akan ambil korang dan terus pergi ke Pulai Payung di Kulon Progo. Hari pertama korang dah dihidangkan dengan pemandangan gunung dan tasik yang sangat cantik dan banyak sangat spot untuk kita tangkap gambar. Contohnya macam kafe angkasa, lollipop, kerusi langit, sky swing dan juga sepeda langit. Lepas tu kita bergerak ke Sungai Mudal Waterfall. Dekat sini korang boleh mandi-mandi di kolam air mata air semula jadi yang berwarna biru tau. Lepas tu kita akan daftar masuk hotel dan rehat cukup-cukup sebab hari yang seterusnya kita akan daki banyak sangat anak tangga. Hari yang kedua kita akan menikmati pemandangan matahari terbit di Puntuk Setumbu. Dekat sinilah Rangga ajak cinta untuk tengok Fajar Kizib dalam filem Ada Apa Dengan Cinta. Takkan kita tengok Candi Borobudur daripada bukit je. Jadi destinasi yang seterusnya adalah Candi Borobudur, iaitu kuil Buddha yang terbesar di dunia dan antara 7 keajaiban dunia. Tapi kat sini penat sikit lah sebab kena daki anak tangga tinggi. Selain pada tu kita pergi ke Merapi Lava Tour dengan menaiki jeep untuk melihat keajaiban daripada kesan letusan gunung berapi. Ada 2 tempat yang kita akan stop, iaitu di Gaung dan juga Muzium Harta Kusisa untuk kita tengok peninggalan daripada kesan letusan. Kita teruskan lagi perjalanan kita ke tapak warisan dunia UNESCO iaitu Prambanan Temple yang mana ianya adalah kuil Hindu yang tercantik di dunia. Dan yang paling menarik, kita boleh menikmati pemandangan sunset di kuil utama dan destinasi yang terakhir adalah Candi Ijo. Dekat sini korang bolehlah lepak-lepak sementara tunggu masa untuk balik semula ke hotel. Hari yang ketiga kita pergi buat aktiviti cave tubing di Pindol Cave. Kita boleh tengok keindahan stalactite dan stalagmite. Dan kalau korang nak tahu, stalactite dekat sini adalah stalactite yang keempat terbesar di dunia. Tak jauh dari tu kita pergi ke Pantai Timang. Dekat sini selain daripada keindahan air pantai yang berwarna biru, kita boleh cabar diri kita menaiki kereta gantung tradisional ataupun lebih dikenali sebagai gondola dan juga jambatan gantung ke
Pulau Karang. Lepas pada tu kita singgah di hutan pinus pinggir. Dekat sini pot tak gambar semuanya klasik dan juga unik. Dan yang terakhir sekali kita pergi ke Bukit Bintang untuk menikmati keindahan malam sambil-sambil makan dan juga minum. Hari yang keempat kita pergi ke Taman Sari ataupun lebih dikenali sebagai Istana Air. Ianya merupakan tapak bekas Taman Diraja Kesultanan Yogyakarta. Dan yang menarik dekat sini banyak dinding grafiti yang cantik untuk korang tangkap gambar. Dan sebelum kita balik semula ke Malaysia, kita singgah dulu di Malioboro dan juga Kilang Bakpia. Kalau korang nak tahu, Malioboro dikenali sebagai jalan para seniman sebab dekat sinilah ramai orang menunjukkan bakat mereka seperti menyanyi dan juga melukis. Selain daripada tu, kita juga dapat rasa masakan tempatan Yogyakarta dan juga boleh beli cendera mata seperti batik, keychain, fridge magnet dan juga t-shirt. Hebat kan Indonesia ni sampai banyak tempat yang diiktiraf dunia. Jadi, jomlah kita lawat negara jiran kita. Namun, yang benar-benar hancurkan jiwa mereka adalah saat menjejakkan kaki di kawasan candi dan tebing-tebing alam Jogja. Mata memandang Candi Prambanan, mereka langsung freeze. Diam, kaku, macam dunia stop bergerak beberapa saat. Batu-batu purba yang berdiri megah, ukiran halus yang masih hidup beribu tahun, cahaya matahari yang jatuh tepat pada struktur bangunan semuanya, macam adegan film fantasi yang tak pernah mereka sangka wujud di dunia nyata. Belum sempat tarik napas kedua, datang pula keindahan tebing Breksi. Dari atas puncak, mereka melihat panorama Jogja terbentang luas. Seolah-olah alam sendiri sengaja membuka rahasia untuk mereka. Dan di saat itu, Malaysia yang datang sebagai pelancong mulai jatuh cinta total. Ada yang cakap, bro, kalau hidup boleh riset, aku pilih hidup di Jogja. Makamnya tenang, budayanya halus, makanannya sedap sampai lupa diet. Dan yang paling padu, warganya ramah. Bukan ramah biasa-biasa, tapi ramah yang buat orang terasa diterima, dihargai, dan dihormati. Tak hairanlah bila ramai orang Malaysia yang ke Jogja akhirnya nak tinggal lebih lama. Bahkan ada yang mahu terus menetap. Jogja bukan hanya destinasi, Jogja adalah rasa, tempat yang membuat hati berat untuk pulang. Kalau Anda sendiri pernah ke Jogja atau ada pengalaman yang buat Anda jatuh cinta dengan kota ini, tinggalkan komen sekarang biar kita kongsikan rasa edan yang sama. Channel YouTube dengan konten yang seru mereaksi apapun tentang Indonesia, kami dari Malaysia. Ayo like and subscribe Razli Studio.